Okay, kami baru sampai di area, nak kata kaki bukit pun boleh juga, Jabal Nur, sebab nak visit Gua Hira. InsyaAllah saya tengok area ni dah modernize dah. Memang apa, dia dah built for tourism juga ke, some sort of like that. So perjalanannya memakan masa dalam 15 minit. 15 minit, tengok ramai visitors ya. So convenient sangat, sebabnya siapa yang tak larat naik macam myself boleh duduk kat sini dengan Costa Coffee. Dalam grup kami ada 8 orang. So ini masing-masing punya first time datang. Sepatutnya kami akan solat dulu sebab dah nak masuk maghrib. Kemudian yang nak mendaki baru akan mendaki. Nak begitu. I know. Aha, Rosemary Paris, Costa kat sini, Giordano kat sini, Reef, by Reef. Perfume any size, yes. Thank you. Welcome. This is modern. Modern smell. I want Arab smell. Oud Elite. Yang ini menarik. I think I'll be busy. Here. Hey, big plan. So memang dah macam apa, nak kata Old Trafford, bukan ya, tapi dah masuk macam area kat UK pula dah. Belah sana tu wallahu alam apa ya, macam museum, I'm not sure. Belah sana Oh, itu Quran Museum. Itu Quran Museum yang kita nampak tadi tu. Look at the direction ya. Okay. Revelation Exhibition, maksudnya masa first wahyu tu lah turun. Penurunan wahyu. Memang dah jadi turis center lah ni . I nak tengok kat mana kaki bukitnya. Tu Revelation Center. Maybe kita kena tengok situ. Tickets? What's the tickets for? Tanya ibu-ibu ni ha. Bapak, mau interview sikit boleh? Bapak. Hai. Sudah naik? Belum lagi? Jam berapa? Tunggu sore, tunggu malam. Ya. Perlu tiket enggak ya? Ya. Nanyain aja lah di sini kan? Nanyain aja. Yang senangnya tanya ni. Tak ada apa pun, no one surround dekat kaunter. Probably tak ada kot, kecuali kalau nak masuk museum dan sebagainya. Wow. Ini grup dari Indonesia. Rasanya memang the whole grup diorang kemari. Ini Malaysia, jumpa pun.
Assalamualaikum. Nak naik ni ke? Gua Hira. Ya. Kena ada tiket ke? Tak payah. Oh, masuk sini ada tiket. Habis naik ni ikut mana ya? Aha. Ha. Oh. You all naik pukul apa? Oh, okey. Masuk sini ada tiket. Okey. Ha. Kita akan masuk museum dulu. Ha. Yang itu optional lah kan, masuk museum ni. Okey. Dah sampai masuk. Masjid katanya ada. Ada surau. Ada surau. Oh, okey. Ada tempat solat. Oh, okey. Kita cari juga ya. Okey, selamat nanti. Okey. So, bukan ini tempatnya untuk naik. Dia ke belakang daripada apa ni? Restoran ni. Kita cari kemudian.